pakai purdah. Saya jadi host. Sekarang pun saya jadi host juga setiap hari Isnin sampai Jumaat. Rancangan kurma dan kopi sembang ikat tepi. Setiap hari di Astro Oasis jam 7 petang. Orang tanya saya, Ustaz, awak buat maghrib, orang nak sembahyang maghrib, Ustaz buat cara langsung pula. Hang sembahyanglah maghrib, kami target untuk Sabah, Sarawak, Brunei. Lepas 6.30 dah masuk maghrib dah. Saya kalau bulan Ramadan pergi Sabah kan 6.30 buka usaha kan. Saya yang parakam tengoklah. Tuan-tuan, satu artis saya panggil, dia pakai purdah. Laki perempuan Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Oh, dia bingung ni perempuan lah. Dia pelakon filem, dia pelakon drama, lawa, cantik, tiba-tiba hilang. Tak dok, habis berlaku sok. Jadi kita panggil dia, nyimpang. Kenapa tiba-tiba berhenti daripada berlakon, hilang daripada radar layar filem? Ustaz boleh tak jangan sebut? Oh sudah. Saya dah tobat Ustaz, saya tak nak sebut lagi. Saya takut pada Allah. Oh sudah. Saya nak tanya apa ni? Dia sekarang duduk di kampung, bela ayam, bela itik ni, buat tanam sayur dengan suami dia. Aku nak tanya apa? Sekarang telur ayam bersih sini. Dah tak tahu dia kata jangan tanya apa. Oh tobat sungguh tuan-tuan. Oi, sanggup berhenti tu. Orang cantik segak berhenti tuan-tuan, ada tanam sayur. Pasal apa? Tobat. Jadi tuan-tuan, ada orang yang jadi ghalib sekarang ni, dia rasa tak apa, orang lain mati lu, kita ada masa lagi. Artis banyak berubah jadi ustaz. Artis banyak berubah jadi ustazah. Artis banyak berubah jadi ustaz. Yang terbaliknya, ustaz berubah jadi artis. Ini parah. Ustaz pun nak glamour ke ustaz? Salah. Ini tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, hak mai malam ni ustaz semua baik. Datang ulang balik, yang datang malam ni semua baik. Bagus. Saya tak payah ceramah pun tak apa dah. Tuan-tuan ahli surau, tuan-tuan ahli masjid, tuan-tuan ahli majlis ilmu. Tapi ramai tak yang di luar sana? Di luar sana ramai tak yang tak sembahyang? Di luar sana ramai tak yang tak ingat Tuhan, tak ingat apa? Kalau saya tak join dengan mereka je. Kita boleh cakap lah, kita baik-baik lah. Ni kena jumpa kepala Samsing. Kenapa nak cakap tak? Bila saya buat satu filem tu, tujuan saya apa? Supaya bila mereka masuk dalam panggung wayang, mereka dengar ayat Quran. Bila masuk dalam pawagam, mereka dengar hadis Nabi. Sampai ada satu bas datang tengok filem saya tu, orang Cina. Cina satu bas sewa. Dia tanya, Datuk, itu orang dia kasih you sakit lah. Salah lah, Allah uji saya. Tapi itu orang dia kasih you sakit lah. Lebih kurang macam tu lah. You give, I am forgive lah. Forgive you very forgiveness lah. Sebab Tuhan Allah suruh kita maafkan orang. Kita bagi maaf lah, Tuhan suruh bagi maaf. Tapi you sakit. Memanglah sakit, tapi Allah suruh kita bagi maafkan. Itu macam apa? Ya, Islam memaafkan orang, wal afina 'anil nas. Okeylah, terima kasih Datuk. Bayangkan tuan-tuan, orang Cina tengok. Saya pergi buat pasport nak pergi umrah kan. Immigration India duk gelak sengih pasal apa baca ni. Gambar tak betul ke tuan? You lakon kan? You tengok filem saya kan? Tak, saya tengok Netflix. Oh, bagus lah cerita tu. Saya ulang-ulang tengok dengan anak-anak. Bagus. Tuan-tuan, ceramah kita dia pun tak main. Ni Ustaz Khairi Abdullah Khairi jengkah ni, lagi dia tak main. Sebab tu buat kerja. Saya puluh semua. Saya katakan isteri saya, abang, mama dah pencen. Jom kita pencen sekali. Mama dah pencen 2 tahun dah. Jom kita pencen sekali, kita jalan-jalan buat kebun, duduk di sungai buat kebun. Saya kata mama, ayah ni kalau boleh nak mati jalan dakwah mai. Target
Tengah ceramah tak kira dengan siapa. Masa dah tak main dah. Kerja dakwah, minta sihat ya. Minta sihat. Supaya kita hijrah nanti masuk ke alam lain. Pergi kita dalam keadaan falyamal amalan salihah. Dan tolong jangan perasan baik. Selalu tobat. Tobat.